kita tengok. Ini ada homestay kita, satu lagi yang baru kita buka dan belum terima lagi tetamu. Siapa yang masuk dia lebih awal. Ada aircon, ada lampu tengok. Apa? Ada TV, cantik. Ada dalam ada TV, ada aircon, kipas, katil, queen, masya-Allah. Ada iron. Okay, ada almari. Ada bunga. So ada meja makan. Dan bilik yang kedua ada dua katil bujang. Juga cantik tengok. Hiasan. Masya-Allah. Ada juga almari. Alright, so ada meja makan. Ada ice box. Ada untuk masak air. Ada dapur, ada apa nama ni? Rice cooker. Air pun ada untuk air penapis. So masak. Bilik air. Ada shower masih hidup. Shower hidup. So hanya dua bilik saja. Ada kipas juga di atas sini untuk keluarkan angin. Tengok sana. Tengok. So dua bilik. Harganya satu malam tak sampai 200. Ada cermin muka sini. Ada cermin. So dia cantik dan tak sampai 200. So boleh sewa di Keningau Sabah. Apa dia? Homestay Keningau Ar-Rahmah di Keningau Sabah. So tolong bahkan video ni. Assalamualaikum.